Baik, seterusnya saya akan sambung berkenaan dengan peti tabut As-Sakinah. Okey. Pada video yang lepas aku dah bercerita berkenaan dengan sejarah asal-usul kaum Yahudi ya. Tak lengkap lah, aku cerita sikit-sikit lah yang mana aku boleh cerita. Dan dalam salah satu part, dalam video tu aku ada explain berkenaan dengan tabut As-Sakinah dan aku akan explain lebih lagi pada video yang berlainan, iaitu video ni lah. Baik, sebelum kita belajar tentang tabut As-Sakinah ni, kita kena kenal tabut As-Sakinah ni dia datang apa? Dia basically adalah peti, ya, peti macam ni. Okey. Oh, nampak emas semua ni, memang cantik emas ni, okey. Now, peti ni dia bukan sekadar peti tau. Okey, dia bukan peti-peti biasa-biasa tau, okey. Dia peti ni merupakan peti yang sangat penting bagi bangsa Yahudi. Okey. Peti ni punyalah hebat sangat kan, okey. Dan punyalah hebat. Yang ni aku ambil daripada sos Ahmad Faizal. Kenal kan? Brother Ahmad Faizal yang ada buat video sejarah tu kan. Dia pernah bercerita berkaitan dengan peti tabut As-Sakinah dan dia menyatakan dalam video dia, okay, nanti aku akan letak sos dalam ni dekat link, dekat description. Basically dalam video dia menyatakan bahawa peti tabut As-Sakinah ni punyalah sangat hebat sampai kan material nak kena buat daripada apa, siapa yang diamanahkan untuk jaga, tempat apa nak jaga, macam-macam lah. Memang strict sangat dia punya cara nak buat dia, cara nak jaga dia, material apa, siapa yang diamanahkan untuk jaga. Okay. Dan berdasarkan apa yang aku baca, peti tabut As-Sakinah, okay, yang ni aku bagi cerita lah kan. Peti tabut As-Sakinah ni dia punyalah penting kan. Orang Yahudi percaya waktu mereka nak berperang, mereka akan bawa peti tu. Sebab apa? Sebabnya bagi mereka, peti tu ibarat seperti Tuhan bersama dengan mereka waktu perang. Faham tak? Punyalah orang kata, peti tabut As-Sakinah ni penting sangat bagi mereka. Okay. So, yang ni aku ambil daripada Facebook ni lah. Aku dah baca daripada Santawa Sakranta dan dipublishkan oleh The Major dalam Facebook. Ini berkaitan dengan peti tabut telah menjadi hal yang misteri sekian lama yang disebut dalam satu kali dalam Al-Quran. Dan ini adalah Allah SWT berfirman di dalam surah ini, surah Al-Baqarah, di mana adalah ayat ni merupakan salah satu je ayat, ini adalah salah satunya ayat Al-Quran menyebut tentang tabut. Okay. Yang ini kau akan baca lah. Siapa pula yang Nabi mereka, yang akan Nabi, sebenarnya kisah ini berkaitan dengan Nabi Israel yang menuntut Nabi mereka agar mereka diberikan seorang raja, kerana sebelum itu mereka hanya memimpin para hakim sahaja. Alasan mereka, jika mereka mempunyai seorang raja, maka mereka akan merasa lebih bersemangat untuk pergi berjihad. Oleh itu, seorang pemuda bernama Tolut, yang ni aku cerita dah kan, masa dia dilantik menjadi raja tu, yang mempunyai ilmu pengetahuan yang gagah, telah dipilih menjadi raja mereka. Bagaimanapun selepas dipilih menjadi raja dan bila perintah untuk seruan jihad daripada Tuhan, tidak kesemua daripada mereka menyahut seruan jihad itu kerana kononnya mereka tidak setuju dengan pelantikan Tolut. Basically, mereka dah dapat raja, tapi mereka pada masa sama, mereka tak setuju dengan pelantikan Raja Tolut. Pula dah. Jadi, macam mana kita nak tentukan macam mana Raja Tolut ni dia boleh kekal kedudukan dia di atas tahta? Kat sini lah. Di mana ketika mereka sedang berbalas sama mereka, Allah SWT menghantar peti tabut As-Sakinah di atas sebuah kereta lembu sebagai bukti bahawa pelantikan Tolut oleh Nabi mereka itu adalah tepat dan ianya dari perintah Allah SWT. Jadi itulah salah satu kisah berkenaan dengan betapa hebatnya lah peti ni. Okay. Now, peti ni sebenarnya dia bukan kosong lah dalam peti ni. Dia ada tau. Dia ada barang-barang dalam dia. Now, berdasarkan apa yang aku baca, peti tabut As-Sakinah ni dia ada 3 lah. Okay. Kalau salah ataupun kurang ke apa ataupun lebih ke boleh bagi tahu. Apa yang aku baca, peti tabut As-Sakinah ni dia ada 3 barang dalam tu lah. Iaitu tongkat Nabi Harun, tongkat Nabi Musa yang Nabi Musa duk pakai ya, atau salah satu mukjizat dia. Yang belah laut tu lah kan. Dan apa lagi? Cincin Nabi Harun. Dan juga yang barang yang ketiga ialah kitab Taurat yang original, fresh, yang memang betul-betul pure lah, yang memang Islam, ajaran Islam punya, tauhid Islam punya. Ya. Jadi peti tabut ni dia memang satu peti yang amat digila-gilakan lah oleh orang Yahudi hingga ke hari ini ya, sampai ke hari ini. Sebab tu dalam video yang lepas, kalau hampa ingat lah kan, aku ada explain peti tabut As-Sakinah ni
dia punya sangat gila-gila kan. Orang Yahudi ni, yang orang Zionis yang duk jajah Palestin hari ni, depa masih lagi percaya yang peti tabut ni, depa percaya peti tabut ni ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Ya, depa percaya benda tu. Kalau kita baca dekat sini, okay, yang ni dalam Facebook, okay, yang ni kita baca kat Facebook pula. Peti tabut adalah sebuah peti yang dikatakan mengandungi 2 buah batu loh yang tertulis atas penulisan kitab Taurat, sebatang tongkat Nabi Musa, serban Nabi Harun. Oh, dia serban Nabi Harun, bukan cincin. Silap, dia serban, bukan cincin. Tapi hari tu aku baca pun ada juga dia kata cincin. Tapi tak apalah. Dan sedikit makanan yang diturunkan oleh langit untuk Nabi Musa dan mengikutnya ketika mereka makan. Maksudnya ni makan ni, dia lupa ni tulis ni. Dan mengikutnya makan ketika mereka tersesat di padang pasir Mana. Terdapat ukira patung 2 malaikat yang membuka sayapnya di atas bahagian peti itu. Peti itu, yang ni lah, malaikat ni lah, nampak ni. Mana aku buka satu lah. Tu nampak tu. Aku ambil yang clear sikit lah. Ni lah. Paling clear lah aku boleh dapat. Dari sisi sudut tabut ada 4 cincin gelang emas, penutupnya dari emas murni, kayu pengususan dan juga disepul oleh emas murni. Bani Israel percaya peti tabut ini mempunyai banyak keistimewaan, banyak sangat keistimewaan dia. Mereka percaya bahawa barang siapa yang dapat memiliki peti tabut akan mendapat keberkatan dan pertolongan daripada Allah SWT. Jika dibawa perang, yang ni aku cerita ni, ia boleh memberi ketenangan, ketenteraman dan semangat serta mampu mengalahkan musuh. Macam aku cerita lah, sebab bagi mereka, kalau mereka bawa peti tu pergi perang, mereka ibarat seperti Tuhan bersama dengan mereka. Bani Israel juga percaya hanya pendeta daripada suku Lewi. Suku-suku ni, kabilah-kabilah ni nanti aku akan explain pada video yang berbeza lah. Mungkin, tak tahulah, mungkin bila. Tapi basically, mereka ni ada banyak kabilah, banyak suku-suku lah. Nanti aku akan cerita. Hanya pendeta dari suku Lewi yang mampu membawanya atau menetap isi kandungannya. Oleh itu, peti tabut selalu ditutupi dengan kain berwarna biru dan kulit binatang. Peti tabut berada di jagai Bani Israel selama 40 tahun. Selepas peti tabut itu berpindah kepada tangan orang Filistin, yang ini orang Gasar, namun hanya untuk 7 bulan sahaja orang Filistin mengembalikan tabut kepada orang Israel semula kerana mereka mendakwa ketika mereka menyimpan peti tabut itu, banyak wabak penyakit menular dan mengorbankan banyak nyawa. Sebenarnya dia ada cerita lagi tau, berkaitan dengan orang curi peti tabut ni. Selain daripada bangsa Filistin mencuri peti tabut, yang ni aku petik daripada video Abang Ahmad Faizal tu. Abang Ahmad Faizal juga bercerita, dia menyatakan juga bahawa peti tabut ni juga pernah dicuri oleh, aku tak ingat, tapi nampak gambar daripada video Abang Faizal tu macam Babylon. Tak tahulah, aku tak mau nak buat assumption. Tapi basically dia demon lah. Dia ada macam satu berhala demon. Okay. Basically aku tengok macam gambar Mesopotamia, Babylon, somewhere like that. Dan dekat dalam gambar tu, Abang Ahmad Faizal ada tunjuk sebuah patung berhala yang tak silap aku nama patung berhala tu demon kot. Okay. Basically macam ni lah. Raja, ada seorang raja ni, tak tahulah aku nak kata Mesopotamia ke Babylon ke, aku tak sure. Dia raja ni dengan dia punya rakyat dia berperang dengan bangsa Yahudi. Bila dapat saja, raja ni, dia berjaya dapat peti tabut As-Sakinah tu. Dia curilah, dia ambil daripada Bani Israel tu. Dan dia simpan dekat dia punya istana dia. Sampai kan, ada juga gambar dekat dalam video Abang Mak Faizal tu, dia tunjuk berhala tu, berhala ke dia tu, yang dia pijak kaki dia letak kaki atas peti tabut As-Sakinah tu. Faham tak? Tapi bukannya aku nak cerita tu, aku nak cerita hebatnya peti tabut As-Sakinah tu. Dalam video Ahmad Faizal tu, dia juga menyatakan berhala yang demon tu sampai apa ni, melutut, orang kata macam menyembah peti tu, menyebabkan peti tu dia demon tu dia menyembah peti tu dalam istana raja tu. Raja tu pun dia pun pembetulkan jugalah, dia pembetulkan berhala tu, supaya dia duduk dalam keadaan yang tegak lah, supaya dia tak duduk dalam apa-apa aksi apa. Tapi keesokan harinya dia main-main, dia nampak berhala tu dia tetap sambung, dia sujud pada peti tabut As-Sakinah tu. Jadi memang orang kata peti tabut ni memang sangat-sangat penting lah, dan sangat-sangat hebat lah. Dan whether dalam kisah agama Islam ke ataupun kisah agama Yahudi ke, memang hebat gila peti tabut ni. Baik, lepas tu kita baca sambung kat mana? Selepas habis pasal cerita yang Abang Ahmad Faizal tu menyatakan dalam video dia,
Akhirnya bila Nabi Daud, yang ni kita sambung yang Filistin punya. Akhirnya bila Nabi Daud AS memimpin Bani Israel melawan orang Filistin, Tabuk kembali semula ke pangkuan Bani Israel. Sebab itu Allah SWT memerintahkan Nabi Daud AS membina sebuah rumah suci untuk menyimpan tabuk tu. Betul lah, macam dalam video Abang Ahmad Faizal tu, dia juga menyatakan cara simpan dia pun ada cara dia. Siapa buat dia, bahan-bahan dia, lalu usahakan dan dilakukan oleh anak kandanya Nabi Sulaiman AS. Kita sambung baca lagi. Menurut catatan dalam perjanjian lama, peti tabut disimpan yang ni, namun sekitar tahun ni hilang. Tak ada apa sangat ni ayat ni. Sehingga kini peti tabut hilang masa dan telah lenyap bersama sejarah. Tiada siapa tahu di mana peti itu berada kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah SWT. Bangsa Yahudi dan Dajjal sedang mencari kembali peti tabut ini. Macam aku cakap lah, Zionis hari ni mereka duk cari peti tabut ni. Di gereja Our Lady Mary Oxfam terdapat sebuah peti yang dipercayai peti tabut. Ya, digunakan sekali. Yang ni aku tak tahulah ni betul ke tak ni. Perayaan keagamaan banyak juga peti tabut disimpan di gereja-gereja di Ethiopia, tapi ianya peti replika. Dia peti replika saja. Peti tabut yang sebenar masih disimpan di tempat yang sembunyi. Maksud apakah sakinah yang dimasukkan dalam ayat Al-Quran? Tabut as-sakinah bermaksud, yang paling tepat sakinah ialah kebaikan, ketenangan, ketenteraman. Maksud sebenar hanya Allah yang Maha mengetahui. Ada beberapa ayat Al-Quran yang sakinah, okey, yang ni aku tunjuk lah kat hampa. Okey, yang ni yang aku nak hampa boleh pause lah baca. Aku tak akan baca. Okey. Apapun maksudnya, makna sakinah dia berjurus kepada hal-hal kerohanian berkaitan dengan mungkinkah peti tabut tersembunyi di bumi yang tentera. Yang ni bumi Darussalam lah. Yang ni macam aku abang. Inilah. Kalau temui sudah kembali, maka ianya berarti semakin hampirlah masa akan munculnya raja yang ini akan memimpin sebuah kerajaan baru. Raja yang ditunggu bagi ummah ini, seorang raja seperti Tolut. Balik semula pada peti ini, kayu yang digunakan yang ni tak ada apa sangat. Dia cerita-cerita bab banyak yang dicerita apa? Yang ni sastrawan negara beberapa tengah mengabdikan sebuah puisi bertajuk Sebatang Penaga di Tanjung. Yang ni sejarah apa pula ni? Tahukah anda nombor tempatan? Tapi tak apalah. Okay, yang ni aku berhenti takat ni lah untuk Facebook ni. So kita akan sambung yang ni pula. Yang ni pun tak banyak sangat ni. Aku akan petik sikit-sikit je. Yang ni pun kau akan ambil juga source dia. Kau akan letak dekat komen lah. Okay. Kat sini dia banyak bahasa Inggeris ni. The Ark of Covenant is described in Islamic tradition as a secret and mysterious chest that has fascinated people over centuries. According to this tradition, the Ark, tabut as-sakinah ataupun the Ark of Covenant was made of boxwood first given to the Prophet Adam, peace be upon him. It remained with him through his life and later passed on through generations. And then eventually it came to possession of Prophet Jacob ataupun Yaqub alaihissalam and the children of Israel. Yani according to tradition, the Amalekite treated the ark disrespectfully. Yang ni lah. Yang ni lah kot kawasan ni. Yang apa? Amalekites. Aku rasa dia pun ni kot yang Abang Ahmad Faizal tu cerita. Alah, kalau aku silap tak apalah. Ini pun tak ada apa sangat ni. Dia macam basically ulang balik macam tadi. Until the time the Prophet Daud alaihissalam, King David. Yang ni pun tak ada apa sangat ni. Sacred House. Ini basically macam dia ada sama ni. Dia explain tak ada apa sangat lah. Cuma dalam bahasa Inggeris lah. Tapi itulah yang sedikit sebanyak berkenaan dengan tabut as-sakinah. Ya, tabut as-sakinah ni bagi dia pun memang sangat-sangat gila-gila bagi dia pun. Dia pun memang amat menggilakan benda tu. Jadi itu sajalah video kita berkaitan dengan tabut as-sakinah. Ya, berkaitan dengan sejarah Yahudi ya. Jadi nanti aku akan cerita apa-apa berkaitan dengan tajuk sejarah, nanti aku akan bagi tahu lah tentang kabilah mereka ataupun sejarah-sejarah topik lain ya. Jadi itu sajalah video kita pada kali ini. Jadi sekian, terima kasih.